Ikan berduri berkata macam mana Jeffrey. Okay guys, so kembali lagi dekat channel Afiq. Masih hidup lagi channel ni masih hidup. Dan video ni Allah. Dan video ni merupakan video pertama untuk tahun 2000. Musai tak gini lah nak batuk. So hari ni kita nak buat konten apa ya hari ni? Hari ni kita nak buat konten apa? Cuba bagi tahu. Hari ni kita akan buat gender reveal. Lalu Zara pelik. Kenapa gender reveal dia pelik sangat dalam kereta? Aku? Sebab apa? Sebab sebenarnya untuk gender reveal anak kedua, kita tak ada buat majlis. Mesti orang macam, gender reveal kenapa dalam kereta? Buat macam kita ke? No. Gender reveal kita kali ni sangat-sangat simple. Akan reveal sampul surat ni dalam kereta. Tapi bukan sekarang. Kita kena masuk kedai baby dulu. Kita kena ambil satu baju baby boy dan satu lagi baju baby girl. Okay. Dekat cashier tu nanti waktu nak bayar, kita bagi sampul ni dekat cashier tu. Kita suruh cashier tu tengok dulu. Maksudnya cashier tu adalah orang pertama tahulah. Cashier tu yang decide baju anak lelaki ataupun baju anak perempuan yang dalam paper bag. Okay. Dalam ni kita tak tahu result dia lelaki ataupun perempuan. Hanya doktor je tahu sebab doktor tak ada pergi spesifik dekat bahagian kemaluan dia. Guys, so macam tu lah Manis explain untuk video kali ni. So korang tengok je lah. Okay. Afiq pun dah tak sabar nak tahu gender anak Afiq. Okay, sebelum tu you vote for baby boy or baby girl? Girl. Girl? Girl ke? Mami dari awal lagi memang dah agak Budak-budak tu kelakar tu. korang kena pegang ayat saya. Memang saya yakin ni perempuan. Kita tengok dulu lah. Okay. Sekejap lagi kita akan tengok result dia macam mana. Okay. So korang tengok je dulu video ni. Dah comel molek hari. So okay guys, kita dah sampai dekat mall ni, dekat Aeon Mall Kota Baru. Sekarang ni kita nak pergi apa yang kedai baby kan. Intro baju lain. Intro kita hari tu baju lain tau korang. Kalau korang ingat. Masalah korang ingat dia. Apa dah aku cakap ni? Cakap apa benar? Dia cakap apa? Hari tu intro saya pakai bawang. Sekarang pakai shawl sebab hari tu waktu kita orang nak buat video, saya pengsan dekat Aeon. Dia datang dia punya arahan tu. Sekarang kita hari ke Tiga. apa tu dia? Kita dah sampai dah kat kedai baby. Lucu. Mana tengok? Lucu tak? Tak. Cara lucu ni sebab apa? Kena jalan gini. Dok, teka. Kenapa? Tak tahu. Cuba teka kenapa perempuan mengandung dia boleh jalan macam tu. Bukan sebab dia mengada tau, tapi sebab dia sakit belakang. Kita ambil satu apa? Kita ambil satu baju baby girl, satu lagi baju baby boy. Sebab kita tak tahu gender anak kenapa. Ambil ni ke? Bukan ambil baju ke? Ya, tapi saya rasa macam cepatlah baby girl ni. Alright guys, so sekarang ni kita nak pilih satu. Yalah nak pilih dah ada lagi bagi tahu. Satu. Bagi tahu benda sama. Kita nak panjangkan video guys. Okay, so now kita nak ambil satu baju baby girl, satu lagi baju baby boy. Dekat sini kita nak ambil. Dekat sini baju dress baby girl. Cepat ready, choose. Okay guys, Manis nak inform yang Manis dah ambil untuk baju baby boy. Tunjuk Bik, ni adalah baju baby boy, tunjuk depan. Tada! Baju Ducati guys. So ni daddy choose this one for baby girl. Dah confirm dah daddy? Dia ambil yang comel ni untuk baby girl. Sekarang kita nak pergi kat cashier. Kita nak bagi surat doktor tu dekat cashier. Dan nanti kita suruh diletak dekat dalam paper bag lah. Suruh dia betul-betul slow tap bagi kita tak nampak tu baju. Let's go. Kat, kita orang tak beli dua-dua tau. So ni gender reveal. Okay, akak kena buka ni sendiri, jangan depan korang. Ni surat doktor. Dalam ni ada jantina anak saya. Kita tahu baby girl ataupun baby boy.
Sebut. So, akak kena tengok dulu apa jantina dia. Kalau perempuan, letak baju ni saja. Kalau anak lelaki, letak ni je. Tapi akak kena betul-betul sorted lah. Supaya kita orang tak tengok dekat bag nanti. Okey okey. So, kita orang tak tengok dekat sini lah. Akak packing dulu Kita orang pergi tempat lain dulu Kita Takut. Tin. Dah ke belum Oh, sabar. Kita tengah buka surat doktor tu. Perasan tak kalau you mengandung je I jadi gini. Sebab awak cuti dekat rumah. Sebab kita tahu tak lama lagi. Berapa minit je lagi. Kita masuk kita terus. Dah ke belum Dah. Okay, kita akan bayar dulu. Nanti kita akan buka dalam kereta. Okay? Okay. Alright. Alright, So, let's go. Okay. Sekarang ni kita dah nak start dah acara kita yang tak expect je. Acara kita ni dekat Aeon. disponsorkan oleh Aeon. Sponsor oleh Aeon Oh ni, lapar betul sama makan kursi. Kita dah baking, kita dah Kita dah bayar. baju baking. Tapi kita tak ada buat kat kita sebab kat kita sekarang ni Kita dah waktu malam. Kita jumpa lah baju tu dah. Kenapa tak buat kat rumah? Kenapa tak buat kat rumah? I nak tahu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ayah buka. Ayah buka. Ayah. Apa? Cepatlah. Okey, Atin, tengok. Mana tengok Atin? Baju warna apa? Kau ambil macam menyampah. Baby girl nanti kalau menyampah. Okay, cuba tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, apa? Three, ulang dah. 1, 2, 3. Boleh. Okey. Tengok muka Martin. Kok bibik dah menangis. Bibik dah menangis. Masuk. Okay guys. Bibik kami menangis guys. So dia bilang dia udah intip. Dia udah tahu jantinanya dari cashier tadi. Ini macam nyampah ya. Bukannya kayak sayang, apa perasaan you dapat anak perempuan? Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. tadi dia mati dia. Oh, dapat mati macam tahu aku tahu dah. Macam gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat girl. Yeah, congratulations ya. Kita sepasang. Anak kita sepasang. InsyaAllah. Apa ni? InsyaAllah. Dia tak macam dia. Kenapa? Susah jaga ke? Mami senang jaga tau. Ayah, Mami senang jaga. Mana muka senang. Oh my god, finally I boleh beli baju baby anak apa baby girl. Dah lah baju I pilih. Bukan apa, sebab saya adalah orang yang dari pregnant makin bukan. Yang mengandung anak lelaki, saya memang selalu nak beli baju anak perempuan. Walaupun saya dah tahu anak saya lelaki tu. So alhamdulillah, yang ni memang saya nak nangis sama saya dekat mall macam dekat rumah nanti dah aku dah bilik tu pelukan dengan sama. So guys, sebenarnya kita, sebagai emak lah sebagai mak, sebagai orang yang mengandung, saya dapat expect anak saya perempuan sebab alahan saya lain betul. daripada Apa ni? Alahan you before this masa mengandung Martin. Masa pregnant memang Martin biasa saya, ya, saya untuk muntah kali biasa ni je. you teruk. Yang ni kan, saya dah almost 6 bulan tapi saya masih teruk saya punya alahan. Memang sangat-sangat teruk. So dengan Martin biasa je. Dah lah alahan 3 bulan je. Yang ini sampai nak masuk third trimester pun masih juga alahan. So macam mencabar jugalah yang nombor 2 ni.
Tapi setiap kali scan baby dengan doktor pun doktor selalu cakap kan, oh tapi kalau alahan macam ni selalunya perempuan. Doktor selalu cakap macam tu. So macam kita orang makin kuat lah insting cakap perempuan tu. Tapi macam tak nak lah ganggu fikiran kita orang. In case betul-betul anak lelaki, tiba-tiba macam dah berharap perempuan, tak nak lah macam tu. So macam bersyukur je lah anak lelaki ke perempuan ke, happy je. Cuma bila dah ada anak lelaki, mesti dah kita nak anak perempuan. Selalunya orang macam tu. Parents family macam tu. So kita bersyukur lah anak perempuan ni. Tak sabar nak beli barang baby. Jom yang kita beli baju baby, stocking baby dan Ingat kan dia cakap tak sabar nak kikis duit dia tu. ya, yang tu nombor 1 sebenarnya. Sikit lagi dah sebut nama. Nama dia. Kan? Ni spoiler. Sebenarnya saya kan, saya dah panggil anak saya dalam perut ni dengan nama perempuan dah. Oh my Saya God. jadi macam ni, macam Oh, Manis pernah cakap, saya ni jenis tak kisah nak ada anak ke tak ada anak ke, saya ikut. Anak girl ke boy ke saya tak kisah. peninglah kepala abang. Peninglah kepala abang. Ya Allah. Guys, macam itulah untuk video kali ni. So kepada kawan-kawan semua yang tengah menonton, itulah Itu je gender anak kita orang. Itu je lah gender reveal kita. Kita orang tak ada bagi apa ni, tak ada buat majlis, tak ada bagi tahu kawan, family sekalipun kita orang tak bagi tahu. Semua family kita kan, belah Hafiq, belah Manis, semua tengok melalui video ni. Betul. Yang ni betul-betul hanya kita ni je tahu. Betul. Saya, awak, Bibi, Matin dah. Betul. Kita orang berempat je tahu. So guys, itu sajalah untuk video kali ni. InsyaAllah kalau ada masa korang, lagi, kalau kita orang tak ada pakai mic. tak apa, iPhone ni kita tengah pegang straight, bukan pegang melintang sekarang. Wah, dah tu dah bagi aku macam. Kita pegang dekat. Ya. So itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi pada next episode insya-Allah. Kalau ada lagi, kita orang akan post lagi apa. Sorang Papan. Kita akan update, okay? So itu saja. Bye. Assalamualaikum. Bukan Sorang Papan. Betul. Bye. Itu channel Alif.